Ya, cepatlah ya. Jomlah, dah lambat dah ni. Yelah, sabarlah. Aduh. Alah ya, ini orang penting ni. Alah, sabarlah. Dah sampai pun kan. Aduh, kalau tak ada tim kalah. Yalah, cepat. Semua dah main. Mana anak aku ni? Tak nampak pun. Aduh. Kata pemain penting bagai. Mana tak pemain? Tak tahu. Ayah pergi lah tanya coach tu. Itulah. Sebab tu langsung kena belajar main bola ni. Ni baru masuk akademik. Ingat star. Aduh. Jah, tanya jap. Ayah pandai ke cakap bahasa Inggeris? Saya tahulah. Ayah 15 tahun dulu UK dulu. Jap. Coach. Kenapa Eric tak boleh main? Oh, Eric not really ready to play. Eric very fearful, panic. I don't know why. Kena pergi Feel piknik free. dulu lah. You have to feel free to play. Don't need to feel panic. Kena bayar ke? Enjoy training. Dah bayar. Bukan free, bayar. Enjoy training. Come to training, have fun. Don't need to be scared. Maknanya kena enjoy dulu lah. Yeah, feel free to play. Yelah. He Okay. needs to be ready before he comes to training. Okay. Eric. Dia cakap kena bayar dulu lah. Main free. Kalau kena bayar baru boleh main. Ya, betul lah ya. Macam dia cakap lain tadi.